Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam IPG Peneraju Kecemerlangan Pendidikan Guru Bertaraf Dunia dan salam rajang menggapai gemilang diucapkan kepada Yang Berusaha Dr. Haji Zainal Abidin bin Haji Masleh, Pengarah IPG Kampus Rajang, Yang Berusaha Dr. Cindy Wong Chechen, Timbalan Pengarah IPG Kampus Rajang, yang dihormati Encik Inggit Anak Barau, Pengerusi Sekretariat Pilihan Raya Kampus tahun 2026, para pensyarah, ahli-ahli Sekretariat Pilihan Raya Kampus serta siswa guru sekalian. Bertemu kita pada hari ini secara langsung di laman YouTube. Sebagai peringatan, para siswa guru diminta untuk menonton tayangan ini hingga akhir majlis kerana kehadiran anda akan direkodkan melalui kod QR yang akan dipaparkan pada slide terakhir nanti. Hadirin sekalian, pada malam yang penuh bermakna ini, kita akan menyaksikan satu peristiwa yang penting, iaitu Hari Penamaan Calon yang akan bertanding dalam Jawatankuasa Perwakilan Pelajar IPG Kampus Rajang sesi 2026-2027. Majlis ini bukan sekadar proses pemilihan calon, malah menjadi simbol kepada komitmen kita terhadap nilai-nilai kepimpinan, keterbukaan dan tanggungjawab. Hadirin sekalian, pada malam yang penuh bermakna ini, kita akan menyaksikan satu peristiwa yang penting, iaitu Hari Penamaan Calon yang akan bertanding dalam Jawatankuasa Perwakilan Pelajar IPG Kampus Rajang sesi 2026-2027. Majlis ini bukan sekadar proses pemilihan calon, malah menjadi simbol kepada komitmen kita terhadap nilai-nilai kepimpinan, keterbukaan dan tanggungjawab. Untuk pengetahuan semua, bagi sesi pemilihan kali ini, sebanyak 27 kerusi yang akan dipertandingkan, iaitu 7 kerusi bagi ahli majlis tertinggi, manakala 20 kerusi lagi diperuntukkan kepada ahli majlis mesyuarat. Walau bagaimanapun, calon tidak ditetapkan untuk bertanding di mana-mana kerusi, memandangkan kerusi ini ditentukan selepas menerima keputusan mengundi yang muktamad. Jumlah keseluruhan calon yang bertanding bagi sesi pemilihan ini adalah seramai 33 orang calon. Kesemua calon ini telah disahkan kelayakannya dan memenuhi syarat pencalonan. Hadirin yang dihormati, kini majlis akan diteruskan dengan paparan maklumat dan pengenalan setiap calon yang akan berentab. Barisan calon yang dimaksudkan adalah Rebecca Anna Bali, PPI SMP BMMB 3 Ogos 2025, Julai 2030. Jasmine anak John Andy, PISMP BMMB 1 Ogos 2023, Julai 2027. Bridget anak Josh Musa, PISMP BMMB 1 Ogos 2023, Julai 2027. Valerisa Telun Boniface, PPISMP Tesel 1, Ogos 2025, Julai 2030. Endri Gundi, anak Kendawang, PPISMP Tesel 1, Ogos 2025, Julai 2030. Nur Syamin binti Syamsul, PISMP BMMB 2, Ogos 2023, Julai 2027. Medalina Mia, anak Thomas, PPISMP BMMB 2, Ogos 2025, Julai 2030. Veronica Vianago, PISMP BMMB 1, Ogos 2025, Julai 2029. Is Irfan Danish bin Muhammad, PPISMP BMMB 3, Ogos 2025, Julai 2030. Adeline Tiong Yu Sing, PISMP NJHK, Ogos 2024, Julai 2028. Chris Marianti Simon, PISMP BMMB 1, Ogos 2025, Julai 2029. Alicia Wee Wan Chi, PPISMP Tesel 2, Ogos 2025, Julai 2030.
Evelina Priti Asha Ana Bujut, PPISMP BIBB Ogos 2025, Julai 2030. Alia Ayuni binti Cik Muhammad Zulkarnain, PPISMP BMMB 4, Ogos 2025, Julai 2030. Nur Syafa binti Syamsul, PISMP BMMB 2, Ogos 2023, Julai 2027. Jennifer Umang Bujang, PPISMP BMMB 4, Ogos 2025, Julai 2030. Ashley Ika Janan Anak Angking, PPISMP TESOL 1, Ogos 2025, Julai 2030. Fancy Vanessa Chai, PPISMP BMMB 1, Ogos 2025, Julai 2030. Alfonso Spielberg Anna Stewart, PPISMP BMMB 1, Ogos 2025, Julai 2030. Natalina Ceria Ana Iman, PPISMP TESOL 2, Ogos 2025, Julai 2030. Ching Hao Yang, PISMP SJHK Ogos 2024, Julai 2028. Nazhan Hakimi Nazri, PPISMP BMMB 1, Ogos 2024, Julai 2028. Belinda Unsun Anthony, PISMP BIBB Ogos 2025, Julai 2029. T. Singjie, PPISMP SJHK, Ogos 2025, Julai 2030. Christine Lee Kasim, PPISMP SJHK Ogos 2025, Julai 2030. Muhammad Haikal Fakri bin Muhammad Fazilah, PPISMP BMMB 4, Ogos 2025, Julai 2030. Jefferson Anak Kuling, PPISMP BMMB 2, Ogos 2025, Julai 2030. Rosiana Kolisa Neyan Anak Robert, PPISMP BIBB Ogos 2025, Julai 2030. Olivia Jane Ana Riau, PPISMP BMMB 3, Ogos 2025, Julai 2030. Syazina Santi Samuel, PISMP BMMB 1, Ogos 2025, Julai 2029. Victoria Meris Kunyi Ana Liam, PISMP BMMB 2, Ogos 2023, Julai 2027. Irfan Iskandar bin Johari, PPISMP BMMB 2, Ogos 2025, Julai 2030. Dan calon yang terakhir iaitu Razid Shah bin Abdullah, PPISMP BMMB 1, Ogos 2025, Julai 2030. Seterusnya, kita akan dipaparkan dengan borang penggiliran bagi calon yang akan bermanifesto pada malam 21 dan 22 Januari 2026 nanti. Hadirin yang dihormati, sebagai langkah memastikan ketelusan dan keadilan dalam proses pemilihan ini, pihak SPRK menyediakan borang bantahan calon secara dalam talian. Sebentar lagi, satu kod QR akan dipaparkan di skrin untuk tujuan tersebut. Para hadirin diberikan tempoh selama 5 minit bermula dari sekarang untuk mengemukakan sebarang bantahan secara rasmi melalui borang tersebut.
membawakan tirainya, pihak SPRK ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua calon atas komitmen, kesungguhan serta semangat kepimpinan yang anda tampilkan. SPRK juga berharap agar semua calon dapat mengamalkan kempen yang beretika dan berintegriti, manakala para pengundi pula dapat melaksanakan tanggungjawab masing-masing secara telus, matang dan bertanggungjawab demi melahirkan kepimpinan yang berkualiti. Dengan itu, kami mewakili Barisan Sekretariat Pilihan Raya Kampus tahun 2026 mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian dan kerjasama daripada semua pihak. Sekian, terima kasih.